Tapi Tony Ching duduk sebelah boleh ya? Sekarang ni jadi isu. Tapi saya rasa umumnya masyarakat di negara kita mata. Negara ini tertegak dengan beberapa prinsip utama dalam perlembagaan. Pimpinan silih berganti, tetapi kerangka dasar yang termaktub dalam perlembagaan itu menjadi pegangan. Itu kalau ikut undang-undang dia kata itu yang sabit, bukan yang mana yang prinsip asas kalau ke dalam hukum, iaitu prinsip-prinsip dalam perlembagaan. Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, berbagai kaum, berbagai agama. Walaupun induknya majoriti Melayu, Bumi Putra, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat. Dan oleh itu agak angkuh atau sombong untuk kita membuat keputusan menafikan hak mana-mana kaum atau parti untuk menyertai dan bersama dalam gagasan kerajaan. Ini saya tegaskan kerana sangat dalam ketegangan dan kehangatan kempen politik ini kadang-kadang ada keterlanjuran. Saya harap itu satu keterlanjuran yang harus diperbetulkan. Kerana ini tidak beri mesej yang baik. Saudara, kita semua ada sentimen pendirian pribadi kita. Dibesarkan dalam suasana yang tersendiri. Ia juga mempengaruhi pandangan dan worldview atau weltanschauung atau tasawur kita. Tapi itu tidak boleh umpamanya memberi satu sikap yang tidak manusiawi. Kita bukan pilih untuk menjadi Melayu atau Cina atau India atau Iban Kadazan. Kita tidak pilih untuk mewakili satu sikap dan sosok dengan warna kulit tertentu.